Dengar cerita mereka beritahu lah ni, mereka nak minta sumbangan kat siapa-siapa yang boleh hariah mai apa yang patut untuk mereka buat surau baru. Kalau hampa nak tahu, surau Haji Yahya ni yang ada kat kampung Sungai Sintok ni, surau ni mereka buat dalam tahun 1946. Surau ni dibuat oleh Haji Yahya bin Haji Muhammad Akhir. Haji Yahya ni dulu dia kata dia surau wakaf satu tanah untuk dia buat satu surau kat kampung Sungai Sintok. Haji Yahya ni lahir pada tahun 1920 dan meninggal dunia pada tahun 1980. Surau Haji Yahya ni memang betul-betul punya surau yang 100% fully utilized punya surau. Semayang jemaah 5 waktu, orang kampung semua main semayang dan duk buat macam-macam yang aktiviti kat surau ni. Tapi tu lah, dia kata surau Haji Yahya ni lah ni surau 80 tahun duk ada kat sini. Surau pula dia kata buat daripada kayu. Kayu ni macam duk kata aneh-aneh semua duk main buat kenuri, duk main makan habis kalau kayu-kayu ni semua. Hampa tahu tak? Surau ni dia kata memang tunggu masa ya. Dia kata semua sifat baru ni memang akan ada expired date. Semua benda tak boleh kekal lama ya. Yang kekal hanya Allah Ta'ala ya. Manusia semua bila sudah sampai masa memang akan qulhu innalillah. Sama juga macam surau Haji Yahya ni. Aneh-aneh semua suruh mai bawa geng mai tokak habis semua kayu-kayu dinding surau ni. Tak tahu lepas ni nak idea apa. Apa tahu tak, bila ramai jemaah duk main semayang, lantai surau ni jadi macam berembat. Bila time lepas semayang, time mangkit daripada rokok Sami Allahu liman hamidah, lepas tu depa terjun seketui leutu nak sujud, time tu lantai surau ni tu dia punya berenggut. Rasa macam nak reban luruh jatuh bawah. Tu kat tempat tu imam tu, kat bawah tu depa kata ada mandi mati orang punya tempat. Takut sekali mana nak beritahu tu imam badan tu dia punya toriam nanti perum terus jatuh direct masuk dalam mandi mati orang punya tempat. Hampa gelak pasal hampa tak kenal dia. Okey, sebelum ni pun dia kata JKI pun ada keluar tu surat beritahu surau ni tak selamat untuk digunakan. Lah ni depa pun bukan ada modal. Ada sikit-sikit tu dia, tapi tak cukup sampai 1.4 juta. Tu lah depa beritahu kalau ada siapa-siapa yang ada modal jenuh main duit banyak gila-gila main tak tahu nak buat apa, boleh hampa area main sikit apa kat depa ni kat penduduk kampung Sungai Sintok ni untuk depa buat surau baru yang puas hati. Tak payah duk fikir pasal aneh-aneh ni semua, lantai duk berenggut, dinding duk bergoyang ni semua kan. Pasal satu macam problem yang duk main ni semua boleh settle. Wallahu alam. Ada duit mau duk derma bang. Esok yang ni semua boleh jadi saham akhirat, insya-Allah.